Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada follower yang tengok, yang nonton video ni. Saja testing ni, nak buat video jadi ke tak tahulah, nanti komen lah macam mana pendapat anda. Aja nak cerita sikit lah keadaan sekarang. Saya meniaga di pasar, di jalanan. Sekarang lain lah, jauh beza daripada dulu. Kenapa saya bila cerita bab ni teringat 20 tahun, 30 tahun dulu keadaannya berbeza. Dan masa tu ada satu artikel di akhbar lah, dulu berita akhbar apa semua, meramalkan pada tahun, yalah tahun sekarang ni lah, pada ikutkan ni ada awal lagi, tapi kalau ikutkan ramalan tu menyatakan bahawasanya kedai semua tutup. Dia tunjuk gambar tu, semua kedai tutup dan manusia berubah, pengguna berubah membeli secara online. Jadi ketika tu kita ingat ini dongeng lah, macam mana lah boleh tup dipanjangkan umur. Sekarang baru kita nampak lah hasilnya. Memang betul, kedai kebanyakan fizikal tutup dan orang berniaga online. Segala benda kita boleh dapat dah kat online sekarang. Jadi yalah, sikit sebanyak baru terfikir benda tu dah menjadi realiti sekarang. Dan semakin parah, niaga secara offline sekarang ni memang struggle lah, memang cukup mencabar. Jadi apa-apa pun semua kita masih ada ruang sebenarnya, tapi yalah, atas kehendak kita dan macam mana kita nak ambil peluang lah untuk kita pun terlibat sama, dapat hasil daripada perniagaan online ni. Okeylah, kita sambung lagi lepas ni macam mana saya kisahkan pengalaman dalam online, offline. Semoga dapat kita ambil iktibar dan pengejaran yang apa kita boleh buat selepas ni. Okey, Assalamualaikum.